stop gula ni bukan senang. Orang boleh nangis. Uish, serius ah? Ya, saya ada seorang kawan, dia pakar family medicine specialist. Siapa lah? Dr. Zeti, dia pernah cerita kat saya. Dia kata, Dr. Zamir, I nak berhenti gula tu, I boleh nangis tau. Nak berhenti. If I'm not mistaken, dia pernah cerita kat I macam tu lah. So, nak berhenti gula tu bukan senang tau. Susah. Dia boleh jadi addiction kan. So, Dr. Zeti pun adalah satu doktor yang lebih kurang macam saya, dia memang enthusiast to nutrition as therapy ni. Dia memang banyak ajar orang macam mana kita nak turunkan gula dengan baik kan. Macam mana nak puasa dengan betul. Dia pernah cerita kat saya macam tu. Dan saya, bila saya coach orang pun sama. Dia benda bukan benda senang ni. Saya nak stop gula pun susah dulu. Doktor sendiri? Nak stop gula. Tapi tak teruk macam orang lain lah. Tak teruk macam orang lain. Tapi memang boleh rasa. So kalau macam, sebelum saya betul-betul stop gula, adding sugar lah. Stop added sugar kan. Masa bulan puasa tu, betul-betul saya tak jaga diet lagi masa tu. Masa bulan puasa, first 1 week tu memang rasa moody lah. Masa nak marah, nak balik kerja, masa nak balik kerja tu at least. Yang paling ketara sekali. Oh, moodinya, laparnya kan. Sebab dia dah, masa tu kita punya hormon macam ghrelin, kita punya hormon leptin kan. Kita punya kilang dalam badan ni, dia tak biasa lagi nak guna, bila kosong ni nak pakai apa? Kan? Nak pakai apa ni? Dia tak erti lagi nak tukar lemak sebagai tenaga. Dia tak erti lagi. Dia tak biasa. Tak smooth. Macam kita ada orang kilang. Kita ada kilang. Kita kena hantar dulu staff-staff kita pergi kursus. Sekarang kita dah tukar mesin. Kan? Kita dah tukar mesin. Resource kita pun dah lain. Kita punya barang mentah dah lain. So kita kena train staff kita. Okay, belajar macam ni. Yang ni barang ni dia dah advance sikit, kau tak payah nak proses macam ni. Yang ni tak boleh, kau kena masuk tea dulu. Lebih kurang macam tu lah kan. So body kita ni, dia selalu guna gula sebagai tenaga. Bila tak ada tu, hura-hara lah jadinya awal-awal. Tapi lepas kita dah biasa, lepas minggu kita dah okey dah. Dah tak rasa sangat, dah lupa dah pasal tu. Kan? Sebab masa tu body dah start adapt.